Lapar. Nampak lapar pun. Lapar tunggu. Hari ni kerja okey. Oh, hari ni kerja alhamdulillah okey lah. Masih baik. Kedai tak abang orang. Oh, jadi lah. Tu kita nak makan kat sini ke? Mesti lah. Okey boleh. Sorry. Kenapa tu? Nampak macam sedih je tu. Tak pernah lagi orang nangis kat tepi motor ni kan? Itu kata. Assalamualaikum. Salam. Kenapa ni bro? Nangis ni kenapa? Macam sedih je. Macam biasa bang. Biasa? Biasa? Biasa apa? Macam biasa? Nangis macam biasa? 3 hari tak makan. Oh. 3 hari tak makan ni. Oh, kesiannya. Tapi kalau tengok rupa macam ni, memang betul 3 hari tak makan ni. Tu lah. 3 hari tak makan. 3 hari tak makan? Tak ada duit langsung. Kesiannya. Tengok muka mu tahu dah 3 hari tak makan je ni. Itu kata. Teruk. Duduk mana ni? Berserah. Duduk berserah? Buat malu orang berserah gini. Itu lah. Tunggu lapar bang. Okey lah, ni ikut kita orang pergi makan je lah. Jom. Kan? Kan? Dah lah. Sekejap. Bang, terima kasih bang. Terima kasih belanja saya bang. Tak payah buat marah. Dah ilah jangan buat. Pegang-pegang kaki buat orang malu orang berserah je lah. Itu kata. Dah. Okey, terima kasih bang. Masya buka macam pelawah. Woi. Kejut saya. Macam-macam lah orang jangan. Nanti bulan 12 nanti. Mesti banjir. Memang. La Nina, sekarang ni La Nina, musim La Nina. Ya betul. Itu kata. Cuaca La Nina ni kita dapat agak. Sebab kalau La Nina yang sekarang ni dia lebih kepada hujan lah. Lebih pada hujan. Jadi takutlah hujan. Tapi ke standby kan nanti rumah awak banjir. Tapi Nanti. sebab apa ni, Nanti je. Dia gini, kemungkinan bulan 11 banjir. yelah memanglah bulan 11 kita tak jangka. Betul tak ya? Betul. Tapi bulan 12 tu confirm memang selalu je musim banjir. Ya betul. Kan? Tak tentu juga. Bukan itu, dia bulan 11 banjir juga. Oh betul. Dia masalah je gini. Masalah orang kita ni kadang-kadang dia last minute. Betul. Esok mesti dah nak musim banjir, bawah gini ni nak sedia bot lah, sedia kapal lah, kereta api lah. Betul. Sepatutnya bila nak menghadapi musim banjir ni, kita kena buat persediaan yang dah lama. Betul. Okeylah, Bon. Haji nak pergi bayar dululah. Bayar duduk dulu. Kita bawa dulu. Tak apalah. Saya nak pergi bayar dulu. Bayar dulu. Ni bang. Kita pasal bulan 12 tak jadi banjir, bulan 11 banjir. Tunggu. Bulan 11 banjir. Kalau tak percaya pun tengok bulan 11. Bulan 10 air yang dah keluar kat punya jalan. Bulan 11 banjir lah. Betul. Awak ni bila kita bercakap, relax dulu. Pergi cakap dulu. Abang mahu saya ke? Dah, tunggu je. Okey, saya dah bayar dah. Bayar lah. Saya dah bayar. Oh dah. ya. Okeylah. Saya pergi dululah abang. Saya minta maaf lah ni bro. Yelah, kita pun baru kenal kan. Yalah. Jadi saya kena marah hari ni. Oh ya. Tapi abang ni kalau marah macam ikan kering. Kan? Kita jumpa lagi tau. Saya punya bayar. Tak. Saya bayar saya berdua je. Oh, dua je bayar. Saya bayar berdua je. Okey lah. Jumpa lagi. Kau faham abang? Oh my god.